211 tolak 204.7. Itu akan menjadi 6.3. Ini video ASMR cara potong pintu. Aku tak nak banyak cakap, korang tengok je lah. Bismillah. (211 tolak 204.7). Itu akan menjadi 6.3. Yang paling penting, alat pemotong pintu. Dakmara cordless saw. This 6 inci setengah. Angle boleh adjust, ada cover safety. Bismillah. So, kalau nak pakai cordless Dakmara ni, link kat bawah.